23 tambah 8. Lihat, 23 ni telah dibuat satu petak untuk ditambah supaya ia genap menjadi puluh terdekat yang besar. Puluh terdekat yang besar. Jadi, 23 perlukan 7 untuk menjadi 30. Betul tak? Cuba kita kira. 23 di mulut dan kita buat garisan untuk sampai kiraan sampai 30. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Betul tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Jadi, 23 perlukan 7 untuk menjadi 30. Untuk menjadi 30. Jadi, 8 telah beri 7 pada 23. Berapa baki 8 itu? Jadi, cuba kita mula kira dari nombor 7. Sebab 8 ni dah beri 7 kan? Kita kira dari 7 hingga ke nombor 8. 7, 8. Bermaksud 8 itu tinggal 1. Tulis 1 dekat situ. Jadi 30 tambah 1. Berapa? Kita lihat pun kita dah tahu jawapan. Sebab sa kita dah tahu dah jawapannya. Sa 1 dengan sifar 1, betul. Puluh pun kita dah tahu dah. Ini tak ada puluh. Ini 3 je kan. Kita lihat pun kita dah tahu. Tak perlu kira dah. Jadi jawapannya 31. Senang kan? Baiklah, seterusnya 34 tambah 19. Lihat di sini 34 ni telah dibuat satu petak untuk genapkan ia. 34 ni kita nak genapkan jadi berapa? Puluh yang terdekat yang besar ialah selepas 30 apa? 40. Jadi 34 ni kita nak genapkan menjadi 40. 40. 34 tu perlukan berapa untuk jadi 40? Kita cuba kira. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi kita perlukan 6. Kita perlu minta 6 dari 19. Kita perlu minta 6 dari 19. Jadi 6 dari 19, lihat kita nak gunakan puluh ke? Puluh tu kita tak payah guna sebab 6 ni lebih kecil dari 9 kan? Jadi kita minta dari 9 je. Okey, 6 kita kira sampai 9. 6, 7, 8, 9. Kita hanya 9 itu tinggal 3. Bermaksud 9 itu tinggal 3. Yang puluh kan kita tak kacau kan? Puluh tu kita letak je dekat situ. Jadi 13. Betul tak? Kombinasi 13 dan 6 menjadi 19 sebenarnya. Kalau awak lihat kembali, kombinasi 13 dan 6 menjadi 19. Lihat, 19 telah memberi 6 kepada 34 supaya ia menjadi 40. Jadi 19 ini tinggal 13. Okey, cuba kita kira betul tak 13 ini dan 6 jadi 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 19 kan? Okey, sekarang kita selesaikan yang bawah pula. 40 ni kan kombinasi 34 dan 6 jadi 40, betul? 40 tambah berapa ni? Tambah 13. Tambah 13. Jadi awak lihat sa-nya apa? Sa-nya kita tak payah tambah-tambah dah sa ni. 3. Puluhnya 4 dengan 1 5. Jadi jawapannya 53. Boleh? Baiklah, seterusnya contoh yang terakhir 24 tambah 35. Okey, kita ceraikan dulu 24 tu. 24 kita letak puluh dekat sebelah kiri. 24 tu puluhnya 20, sanya 4. 35 puluhnya 30, sanya 5. Jadi kita tambah dahulu puluh ini. 20 tambah 30. Kan 30 kita tambah 20. Ini contohnya 10 lah kan. Okey, 30, 40, 50. Betul tak? Jadi 50 untuk puluh. Kalau untuk sa pula 4 tambah 5. 4 tambah 5 berapa? 5 yang besar kita sebut. 4 kita buat garisan. 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 50 tambah 9. Sa-nya apa tu sa? Sa-nya 9. Okey, puluhnya 5. Jadi 59.
Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Ulang kaji tambah tahun 1 menggunakan kaedah kombinasi nombor. Cikgu harap awak semua faham dengan contoh yang cikgu berikan. Dan selamat belajar. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.